Revolusi pasukan bola sepak Malaysia bermula dengan langkah kanan selepas skuad Harimau Malaya menewaskan Nepal 2-0 pada perlawanan pertama kumpulan F kempen kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pemain warisan baharu Hector Havel memperkenalkan dirinya kepada peminat tempatan dengan bergaya apabila meletakkan pasukan negara mendahului pada separuh masa pertama sebelum jaringan pemain pertahanan Corbin Ong di babak kedua melengkapkan kemenangan penting pasukan. Malaysia di bawah bimbingan pengendali baharu Peter Klamowski mempamerkan penguasaan permainan, mengawal tempo perlawanan dengan hantaran kemas dan pergerakan tersusun. Namun skuad itu berdepan kesukaran menembusi pertahanan Nepal terutamanya di separuh masa pertama. Meskipun jelas menguasai bahagian tengah, anak buah Klamowski kelihatan masih mencari keserasian dalam rangka serangan yang lebih berkesan apabila beberapa peluang terhidang gagal disudahkan dengan baik sama ada disekat benteng lawan atau tersasar dari sasaran. Malaysia yang bermula garang hampir berada di depan seawal minit ke-8, namun hantaran lintang cantik Arif Aiman Muhammad Hanapi dari sebelah kanan gagal ditanduk kemas oleh Enrique Dos Santos. Arif Aiman sekali lagi mencuri tumpuan apabila terlepas peluang terbaik untuk membuka jaringan selepas rembatannya dari jarak dekat tersasar ke kiri gawang pada minit ke-25. Malaysia akhirnya menemui rentak untuk merobek gawang skuad kendalian Matt Ross itu. Ia selepas Havel, pemain tengah kelahiran Belanda yang menyertai pasukan negara minggu lalu, melepaskan rembatan dari luar kotak penalti yang terkena pertahanan lawan sebelum menerjah jaring pada minit ke-29. Bersambung babak kedua, penyerang naturalisasi Romel Morales hampir menggandakan kedudukan buat Malaysia namun tandukannya selepas menerima hantaran rakan sepasukan sekadar terkena tiang pada minit ke-60. Kekecewaan itu bagaimanapun dibalas Corbin selepas beliau yang tidak dikawal menolak bola hantaran kemas Arif Aiman dari sebelah kiri untuk menjaringkan gol kedua negara pada minit ke-71. Sementara itu, pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim membuat penampilan pertamanya dalam jersey Harimau Malaya sejak insiden serangan asid pada Mei tahun lepas apabila menggantikan Kapten Dion Cools ketika perlawanan berbaki kurang 20 minit. Selepas ini, Malaysia dijadual melayani kunjungan Vietnam pada 10 Jun dan berkunjung ke Laos pada 9 Oktober.